Test mic 1, 2, 3. Okay, let's go. Kali ni aku nak review apa yang korang nampak ni, Ultimate Luminous Ultraman Grid dan Ultraman Powered. Set Ultimate Luminous ni memang datang sekali dengan dua Ultraman ni. Apa yang korang nampak ni adalah manual yang terpampar di belakang kotak untuk memudahkan korang pasang dan tidak keliru. Tanpa membuang masa, kita terus buka tengok apa yang ada kat dalam ni. Taron. Kita zoom in sikit nak bagi racun kat bahagian depan ni sebelum kita review dengan lebih detail. Tak sabar nak buka. Macam biasa aku suka buat magic, so kita buat magic sikit. Tada! Okay, jom kita terus buka dia punya cover kat bahagian depan ni. Nak buka cover ni pun kena hati-hati sebab nak simpan lama. Inilah rupa dia bila dia buka cover. Sama je kan. Set ni memang datang dengan 3 lampu LED. Kat sini dapat extra 2 tangan. Okay, jom kita review dengan lebih detail. Macam yang korang nampak ni, ni adalah tangan Ultraman Grid. Jom kita sambungkan dia dulu. 2 tangan ni dia akan jadi bentuk macam ni. Ni bentuk gaya Ultraman Grid lah. Dan kita dapat sekali extra kepala Ultraman Powered version mata merah. Part kat bawah kepala Ultraman Powered yang lusinan tu jangan hilang penting. Yang 2 ni pun penting lah. Senang cerita semua penting kat dalam ni. Okay, kita terus keluarkan Ultraman Grid. Kita tengok detail dari bahagian depan, dari bahagian tepi, dari bahagian belakang. Kalau korang perasan ada bahagian-bahagian kedut ni memang diikut dalam siri, nak bagi nampak real lah. Sekarang ni Ultraman Grid tengah buat style nak fight. Kita cabut kedua-dua belah tangan dia supaya dia boleh buat gaya yang lain. Dengan aksesori tangan yang aku tunjuk tadi, kita pasang dengan kemas supaya tak ada cacat. Barulah dia akan jadi lebih mantap. Kita posing sikit. Tengok handsome kan. Kacak kan handsome mana-mana. Dua-dua sama. Kita ambil stand dia supaya kalau kita letak tak adalah dia jatuh kan. Bagi dia lebih stable. Tak ikut macam otak aku. Otak aku tak berapa nak stable. Dah complete, kita terus ambil Ultraman Powered pula. Kita posing sikit. Nampak gaya dia yang memang gaya dia family dalam siri Ultraman Powered. Kita tengok detail dekat bahagian shoulder ni. Nampak ada kedut dia memang sama dalam siri. Yang uniknya Ultraman Powered ni kau nampak kat pipi dia. Kat pipi dia macam ada bahagian cengkung ni. Tanpa membuang masa, kita terus ambil dia punya stand dan letakkan kedua-dua belah kaki dia supaya dia boleh berdiri teguh, gagah seperti pahlawan. Wah, kacaknya. Step seterusnya, kita terus mengambil 2 lampu LED yang aku tunjuk pada awal video tadi. Ada 2 lampu LED ni, so kita terus on. Dua-dua lampu LED ni berkala putih dan agak terang juga. Aku cakap macam tu sebab ada setengah lampu LED yang aku dapat tak berapa nak terang. Dia macam lagu hujan tu lah. Pagi yang gelap, kini sudah terang. Sempat lagi nak menyanyi tu. Okay, kita terus pasang kedua-dua lampu LED ke dalam Ultraman Grid dan Ultraman Powered. Lepas dah letak lampu LED tu, kena tutup dengan kemas sebab takut dia terkeluar pula. Tapi buat masa ni tak ada masalah sebab kedua-dua Ultraman ni pembuatan dia agak kemas, so tak ada masalah lah nak terkeluar. Kacaan. Tapi nampak macam sama je dah letak lampu LED. Okay, kita try tutup lampu. Tada! Okay, kita terus pergi ke part aksesori Ultraman Power, iaitu kepala Ultraman Power yang version mata merah ni dan color merah yang bulat kecil ni. Cuba teka benda. Dan dapat lagi satu benda ni. Benda ni penting jangan hilang Kalau hilang susah babe. Kita terus cabut kepala Ultraman Power ni sebab kita nak tukar kepala dia yang version mata merah tadi tu. Kita try tengok ngam tak ngam. Barulah ngam. Tapi macam kurang ngam lah. Sebab mata color merah, color timer color biru. Macam tak ngam lah pula. Kita try cabut balik, kita keluarkan lampu LED. Nampak tak ada part color biru kat dalam ni? Kita try keluarkan. Tapi nak keluarkan macam mana? Nampak tak benda ala yang aku tunjuk kat korang tadi? Kita cuma kena cucuk je color timer dia. Dan color timer biru tu akan terkeluar. Part ni aku malas. Kau nampak tak kat bahagian punggung dia yang berlubang ni? Aku tak tahu, asyik tetangga je. Aku tak tahu apa function dia. Ni aksesori yang color merah yang aku tunjukkan tadi. Ni sebenarnya adalah color timer dia. Kita tengok dari bahagian depan dia dah jadi color merah kan. Lepas tu barulah kita masukkan lampu LED. Tapi still macam kurang ngam lah. Dah mata warna merah, color timer pun warna merah, takkan lampu warna putih kan? Ingat tak kat awal video aku ada tunjuk 3 lampu LED? Takkan satu tu buat hiasan je kan? Kita tutup lampu putih ni dulu dan kita keluar lagi satu lampu ni. Nampak tak mentor dia color merah? Jom kita try buka. Nampak ngam kan? Terang juga lampu color merah dia. Dan kita letaklah di belakang Ultraman Power dan tutup. Dah macam iklan Oreo lah pula. Sudah sampai masanya. Jom kita tengok hasil dia. Ush, garang gila tu. Korang jangan salah anggap pula Ultraman Powered ni bukan version yang jahat Ni version yang bila color timer dia dah bertintong-tintong memang dengan mata-mata dia pun jadi color merah juga. Kalau Ultraman Grid pula color timer ni memang color hijau. Kalau nak tahu aku beli kat mana, korang boleh tengok pin komen. Okay, tu je review untuk kali ni. Bye!